Kali mari hari Jumaat, Ustaz akan teringat kepada orang-orang yang Allah jemput dia meninggal dunia pada hari Jumaat yang mulia. Allahu Akbar. Di pentas Jumaat yang mulia ni, Ustaz baru tahu tentang pemergian salah seorang ahli politik. Ustaz pun tak berapa kenal mana dia. Tapi Ustaz mudah terkesan kalau orang yang meninggal pada hari Jumaat yang mulia, mesti ada amalan yang dia lakukan dalam kehidupan yang menyebabkan Allah pilih dia meninggal di hari Jumaat yang mulia. Lepas tu pula disolatkan lebih daripada 10,000 umat Nabi SAW. Allahu Akbar. Ustaz sangat cemburu dengan orang-orang mati pada hari Jumaat yang mulia dan disolatkan beribu-ribu manusia umat Nabi SAW yang solatkan jenazah dia. Mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk dia dan kita doakan semoga Allah jemput juga kita meninggal dunia mati dalam husnul khatimah. Allah jemput kita mati pada hari Jumaat yang mulia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Yang mana belum follow, mari follow Ustaz.